一生奉献，一生。
Ani makaleko tuanan man mga niya magakaniya at sumasi kasawa na luto
kinibagaman na kematuan mentuanya sarwa nama taal tanu sunda kini itu wajikam. Amat semua semali-mali ini sunda patu tuanya pasari tuanya rundakan tuanya kuturan tuanya sibaikan kacawannya nasdan kosu balung saudi menawa namen tutua jika ada masalah menaik tua susah kaudan ane sini kini makasu wadak ule matulu ule makai unusan tua sukai sana makai nama buna nama kana kupisul tua dia kini kayan tanusun nisu naik tua dia dihaya penuda saka ulinya si pagagaw tanusun ay tua dia kini kayan tanusun dakwa mentua subaba tua supisul saat makai mentua iseren tua kumasada ngadikinan saudi menawa name papirawan tua supisul masih tadi mawau ayah nama lemah tadamu tanusunana kaitan at semati Yesus Kristo. Amin. Amin. Supaya tay cua tapulu apa tatakan muat semas. Imada itu atas sabiga. 我们要攻读世界的诫命，在我们的台湾圣诗第6页，现在这里下来。tapulu apa tatakan muat semas. Tak patuna sata supui masa nitan kata lu apa dah jalan-jalan 我们一起起立诵读上帝请我们守10条的诫命拿上伞masa musan Masan terus. Masan simatan. Masa riman. Masa ulum. Itu masa pitul. Masa haru. Masa shiba. Masa tapuru. Itu kai noa semas. Itu. Itu di sumuku tua kai noa semas. Masih mata itu masih mata masuk dulu. Sini masih. Yo nak right DJ. 你好一个，母语是一个。平安。上帝的话这样说：上帝啊，自我年幼时，你就教训我，直到如今，我传扬你奇妙的作为。上帝啊，我到年老发白的时候，求你不要离弃我。等我将你的能力指示下代，将你的大能指示后世的人。这是上帝的话。Amin. Usus kawan masa sianan. Semas masih kalian akan tuan akan apa itu tu. Saka uli unusamakan tuan apa kisumali wasusikudan. Semas masih patitu tua mengurungan. Maya jangan tua maya ulis tamakan. Ai tua su picul mama nori patatka tuanya semanitan. Ai tua su picul nama kisumani. Mama norinya sipababau tuari kemaba tua batu mamakannya. Cau-cau. Ai tu kai nuat semas. Amin. Tutu pababau tua senai. Masih madai tua 兄弟团契。
一切荣耀归给我们天父上帝。Tuhan Tuhan kasih pagawawan Tuhan sa sekolah nada taman semat di Tula Sunyi Musyid. Lebih ingat. Kemlang tu nawa tu zai cho ta ba ne de da给他都来的活动啊。我们今天是周年主日，所以我们今天特别从经文当中来勉励、祝福我们的长辈，也提醒我们这些晚辈。长老教会在1984年的时候成立了，在总会成立松年事工委员会，在那个年代就看见了老人的需要，所以也呼吁所有的教会成立团契，松年团契，然后可以在教会当中关怀这些长辈的身心灵整体的需要。所以也定了在10月第1个礼拜，也就是这个主日，做松年的主日，让我们从圣经的教导当中，知道怎么样尊敬、敬爱长者，怎么样关怀老者。我有个收入，一般的印度少年人家都按照我这一块，一般的都我弄啊。Kalau masa pada puasa sampai ke sangat kinamnamangay sa iso kay doa patsun doa usawan naman kagawuro sa limited na piso kay doa iso manak sabi doa nasi matingan no kagawuro man na kinatutulad sa magwitsura ka ukyo kay to limited doa kinatutulad na tangki no kagawuro man to makaya kinatagawa sa ukyo kaya kinawayan di Walasagadan, Maupitsol, ate sa mga kata wawurungan, ito ang naparutang niya sa usawan. Ito ang usawan na ito ang kinamnaman, katulong pasalingan nasi. Kaya ito sa mga, kung magkawajin na kayo sa masa, marutulog-tulog. Ay sa 松年长者呢呀，我们的叫做松年，有地方叫做什么？老人会啊，还有什么松龄啊，松柏长青啊，不管怎么说，都是讲说生命周期当中已经走到末端的时候，所以老化的过程让人的身体的机能退化，退化就造成很多的不便。我们常常讲老人家说，你们老的时候，你们再经验看看。确实，老的时候有很多的不方便，这些困扰、不方便，这心里面的忧虑或担忧、害怕，甚至让人感受到非常的消极。但是，从我们的信仰来看的时候，人的年长、年岁增加，或者是长寿，圣经里面讲说这是一种冠冕，是一种荣耀。所以这个里面说，强壮是青年的荣耀。但是白发是老人的尊荣，这不和我们在华人世界里面所讲的“家有一老，如有一宝”一样的道理。而这个我们呢，那么那个多少，为了那个就差别，都给你个说呢。Kaya nung nga ito na, sa tama kata kinasawasawan pag kita nga ito ang mga satuan. Ika na mayaw tayo sa mga susuli na pisolito. Kaya ito ang mga kata munday, ito ang satu ito na mga katalag, baik ka masasaw, macicili na di tuma. Ito ang nagkaluki ba rin sa sagdan. Sa ganun bumulong maya, di ako na tayo sa kawala sa sagdan. Dapat juga kita saruan na kinamnan. Ay ito na sisiyo ay bigo. Ay ito at sabi lang na tsaw-tsaw. Kato ang raro at
拿些早早，那么要做来，那么要做去把大陆过，做离股，下面就开个是秀，不必做多呀，离股那么做，那个不得是多呀，是把来那路嘛，你那样。Saya kata solusi na iwa tua namanya ada bayar ngakai. Iwa orang itu mana namanya ada iwa sauzayan sinayat. Kaya semua yo, aku dah bisa mulai. Ada bacaan. 那我们要怎么样，在这样的特别日子当中，来敬老尊贤？我们的信仰当提醒我们在敬畏上帝之余，我们要有伦理，有长幼有序的伦理，要尊敬长者，要实践敬老尊贤的事。所以在圣经里面告诉我们说，在白发人的面前，你要站起来，你要尊重他，要敬畏上帝，因为我是耶和华。这跟我们的文化非常有关系。台湾族的文化对老人是非常非常尊重的。我记得我的阿公跟我讲过，当老人家坐在那里的时候，千万不要走到前面走过，没有礼貌。如果老人家呼唤你的时候，你要马上站立起来，立正站，就像圣经所讲的一样。但是我们文化对我们来讲，我们是非常尊重长者。balai da urungan ya. Iwa kita sahabat ni kita dina sinja. Nama ta zuwa zakai cina. Mula kemudian tu tahurun pada talala. Kalau nama cawa balai da tahurun dalam sahabat urungan. Sakai zuwa zakai da sisiu. Mite umun tua mereka ila ulasa mereka urungan kacalu. Biasa bila balai urungan. Kan balai dan semasa di rumah. Inaya kita sisiwa. Temuru dan dia sinja. Oh, dah macam itu dah buka suatu bukan apa ya? Namanya. Nasong pacaran dan balai kita urungan. Lalu nak mila dah urungan ni. Amara orang tak sesengan amara ibu. Ikan tidak pakai teo dia mana dia mana baca semariba. Soal pula yang dan ibu nama tu ada semua sayu. Ikan balai kau urungan. No demau kesungadan berupa khusus sengaja langsung calu. Ui, ayah ibu buang ada ibu dan ada kata. Nama ayah mau kita sisiu. Balai kau urungan. Ayah itu. 所以，但是要做出敬长尊老的这个，我们说目标也好，不能够就嘴巴里面讲讲而已。更重要的是，我们要有行动，不管是长者要有行动，我们作为教会的一份子要有行动，作为他的后辈也要有行动。先从长者来看，我们今天读的经文，大卫老的时候他所说的话。他经历了这么多的事件，他年纪到老的时候，他力量不像以前那样，有很多的困难，但是他没有因为从王位退下来之后，他就没有做事情，他没有因为他力量减少，他就离群索居，足不出户，然后唉声叹气。我们看到经文里面所讲，你从小时候就怎么样怎么样怎么样，我现在老了，我要怎么样怎么样怎么样。他不断不是去在年老的时候唉声叹气，而是珍惜自己年老的时候还存在的这样的意义。圣经里面说，他不断回忆自幼怎么领受上帝的照顾，然后他凭信心跟上帝求说：“不要离弃他，我在这里，不要丢下我，我还可以。”还立下志愿说，我要不断的传扬上帝的作为，我要跟我的后辈、我的后代、我的认识我的人，提供他们我在生命当中经验上帝的经验见证。这是大卫。
Itu na urungan nga dapat sunay ito wala naman ni David. Ito siguro mo kasal ni Wichik ni David. Kamu urungan di mana? Ikaw na naman sa timado. Dakwa hindi ka na sumuya timado to sengsengan macam-macam. Hindi ka pasunta sa ato ni Mano, ay so sa ato kukula, sa ato ko lima, ay so ikaw ko lingaw, ay so kumuda ko, hindi ka na matasa warung ni David. So ang pasangan ni Mano to, wulu-wulu ang Mano na ba, nabalutan ng Mano. Isu sa imi ka kinabalutan ni Mano. Manasiyo ni Mano, ipalit ni Mano to sa pinasabihan sa mga komisi kakilihan ni Mano. Doa masa usama timado, kitchen timado, pada tu cakap mulu timado. Ini kan ayat cencengan macam mana saya akan ikan ayah. Usahakan cemas, memang makan, memang tu orang kan, memang saya ikan macam tu nak ayat timado ibu tu cemas. Makanya kena temuru, makanya kena temu cikal, makanya kena tu. Kupila kazuan na sukiliwa kasukisna sa pasaling ko wala kuwu takot taaladan ayat ibu tidak bili ko yung kasino kasi pasal.第二个我要想的是，人的年岁会老化，但是人生命的成熟也随着年纪的增加而越来越成熟。长者他会非常的能够体会牧师讲的这一句话，他们的肉体生命虽然开始老化，但是他们也感觉到他们属灵生命的成长、茁壮、成熟。因为肉体的生命它是朝着安息的目标在老化，人的生命这种在老化之后会结束。但是那个灵性的内在生命却是因为在生命的过程当中，越经验越久，就越经验上帝如何成为他生命的依靠，如何去见证或去经验上帝的那种疼惜，上帝的那种赦免，所以他更知道他必须要得到那个奖赏，就是到天家去。所以对一个年长的人，他的属灵生命开始走向成熟的时候，他会很努力的、竭力的去追求，那上帝会照他要做的事情。所以保罗才说，灵命成熟的人是要得到上帝从上面来招我主得的奖赏，而不是世上的成就。而且那么不容易的。Kemudian itu sudah ingat saya dan masih bagi apa sahaja itu mauri macam itu. Dan kalau sinja itu, nuta radu atau cabi dikacauan, tak riau atau kinilangan, riau atau kinilingawan, tu walau tu cemas. Baik tak riau, mati tu masa kinilangan atau cemas, tak pakai sunta cemas, tak ada sunta cemas, kemudian suntu ada orang semulai. Tuli makasih nak kawal dan cuma satu di samudai. Nasi ini polusi siapa nak maksa sahaja ya. Ada pasal sunni malu ini ka mangu ini ka cawan, ini ka zengen ini ka cawan mana tu? Di dalam tu malu tu sengaja tu macam di mana karwai macam. 所以成熟不是代表一个人的成长老练而已。而是他的生命那个网络，那个伸展出去的丰盛，让人因为跟他加接触而生命得到改变，让人跟他的接触能够得到安慰、得到帮助、得到提息，甚至是祷告。就用圣经讲的，这个人福归满意，而且满意出来，然后可以使人其他的人因他而得福。Azuma nama kesasaran dia,
你讲我咯，比较女的给马多，忙我一天给马多给我这个什么事？那么要做这个嘛巴子，ada saruan, si kawin semasa manguan, ni ako pa sa mata si kamanguan wala na dia sa Sabay wajib tu yang semagalan, sabay wajib pa malakata sumaritan, at ay bibili, sabay wajib pa kaya tugal ni kiukay. Namaya kay kasisiyo. Jadi madu namaya na mapudlo, akisnay at sumay tapupo sa muawa na masasaw sa si kamanguan mo ari-ari no yaya mama na maksa. Pasaruan siya kasisiyo. Masa tulad natin kinamnaman, isang gawamesa. 我们做一个年长者，我们有一个责任，要把你的敬虔的生命传承给后代。Aswa masa tulad na kisamuday na mabubulungan, adik na malagay na masangkama pina. Aswa ta saruan na paday to tsumas, ada saruan na kichainan to tsumas. Pagawgawan, turuan. Ulah tengah ada batu amalkan suada, so wubu, so kaya semagedan inayat dari batu. 年长者在年长的时候，如果成为传递信仰棒子的重要的人，是因为他的生命有改变。 你要传递上帝敬虔的生命，你必须生命有改变，你必须在灵性生命当中、品德上面，能够让你的孩子、让你的孙子们看见信耶稣的人是这样子的，是有美德的，是有上帝美德的。从你的生命当中告诉他们，上帝是可以被依靠的，上帝是信实的，上帝是爱你的。 这样的生命，我们才有办法将我们的敬虔的生命传给下一代。人最重要的不是年岁的这样增添，每次我们在庆祝70大寿、80大寿、90大寿，恭喜你！但是那个不是最重要的，最重要的是你的信仰能够传承下去。 你欢喜80岁，但是你们的家你走了以后就没有人信耶稣。你的80岁，对你的孩子、对你的孙子、对你的这个家庭有任何的帮助吗？这是我们要思考的。作为一个年长者，作为一个父母亲，也要这么去思想，因为。 你们都知道，上帝是世世代代的主。圣经也说，这一些人每次谈到耶和华，就会说亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。为什么？那是他们的祖先的上帝，也是他自己的上帝。如果就牧师的家族来讲，我会讲我的阿公，个整个上帝。 我的爸爸，我修的上帝，也是我苏拉的上帝，更是我们巴布达外以后的上帝。因为我们知道上帝是世世代代的，从亘古到现在到未来，他是主，而且他是最怎么讲最实在的依靠。从我阿公的见证，从我爸爸的见证，从我妈妈的见证，到我以后的见证，不是也代代的跟孩子们讲说，上帝才是可靠的吗？ 让他们愿意去接这个棒子，愿意去相信耶稣，这是你的责任，我的责任。哎，说，dalam masa-masa lalu kita mulai kita pandai kita baru hati nama terlalu. Nurut selain yang mereka kata buat ke parai itu semasa, ni tu nasi kini. Apa maksud tu? Nama tayo dak nasaro semas. Nama tayo. Isdala pag kasari niya malo.
Tidak ada kekilasan yang malu, kita nusul. Kita nuakan ada sikatsu, ada sibaikan, pamasun dan mereka ada, mereka ada wuhu. Bukan kesalahan yang kemudian. Nama-nama wajib itu, siapapun nak kita pulau sabi, atau pulau sabi, siapa pulau sabi, mari-mari, lalu sabi. Ya kau mau mina tu. Nama semua sudah sebelumnya sembilan dua, pada waktu sudah batung na salon atau suada, atau suhu, kalau kian sembilan. Nama betul yang dalam zaman itu, nah dia jihad. Mereka kalau dari Inggris, mereka menjadi hai. Bila ada, tu waktu kaya na, mata tulang atau kita tu kaya dia. Berkelan masih dia. Mereka maka dihai mana patut nak kena saya ikut. Aru dah sana ada itu dia. Ya kan macam tu. Madu sama terus ni juga si. Awak cakap kau yang tak perlu saya beri di mana jana. Ikan. Sehingga dia mahu cakap kau dia terus kau di negara dia. Mereka dari semula dengan mata saya kena mata ibu saya masih. Saya setiap masa mau tak kerja ada macam tu, mau kerja, mau rumit. Tima yau tu mau berada dalam batu. Ni batu tu dah ni juga si. Nuni kamu tu rumah mana kerja nama kata bubu, apa kata aido, mau rumit. Mana sih ibu buat? Isu tak sikini. Ada apa yang bersama saya kena bersama terturuan tempat belakang tu mereka ada kata butuh maka dia macam muda masalah tu semua.人失去健康，人老的时候失去很多，失去健康，失去记忆，然后空巢期、失落，孩子不在身边，失去工作退休，失去老伴，失去朋友，失去对我自己的价值。有很多的感叹，但是虽然我们年长的时候会遇到这些身体机能逐渐退化、体力不如前的现况实况，但是长者所拥有的，像大卫所说的，从小到他年老的时候，他所经历过的上帝都为他同在，他的生命当中怎么样去经验上帝的恩典，上帝的那种我们说。神乎其事的神迹，还有我们对人的愿意，我们的知识丰富的，不是年轻人能够比拟。这是我们作为年长者或是前辈所拥有的优势。为什么我容易的呢？saat tunggu itu ne, jangan mari mau jadi timai hari. Misalnya sesama mereka ada, mereka tahu kita tuma-tuma. Anak mereka makan nanti bosan selanan. Misalnya mereka nak ada, mereka tahu. Misalnya mereka nak hari kadawa, ya mereka mau tak. Satu pasal itu sudah cabina, dia sudah cabina itu ni orang tidak berlaku. Di orang tadi misalnya. Wih itu nama tadi dia mau orang dakwa. Namanya dekai ni, Davidi. Umur apa? Kalau dah dakwa, azwa so kini ketahuan dah kena bersikap keprian. Apa tertuju? Aku kini lingaban. Aku kini awal dah cina masan. Asu sunimatan. Aiko wala-walain. Asa tama tadi orang basa. Tak kini laban dah cina lawan. Ika pada dia baca ujung dalam mata tu. Mana tahu dah setau cikar. Mana tahu dah setau pisau dah mereka dia. 所以我们讲说，长者这样的智慧、生命的经验或者见证，我们怎么样去传授给我们的下一代？因为我们要成功的把这些经验和这样的信仰传承交办给下一代，教会才有信仰的传承，我们的家庭才有信仰的传承，我们才会像耶稣来说：“我跟我一家都要信奉耶和华。”今天的说明只是不是就跟我们讲说，
我们要敬老尊贤，我们要尊长，我们要给他们请安而已。更重要的是，要提醒我们，无论是我们的长辈，无论是我们做父母的，我们都有责任。不是就老人家他们要往着灵性成熟的目标标杆去跑，从我们青年会，从我们中地会，从我们的妇女会甚至我们的教会每一个弟兄姊妹，我们都要努力的让我们的信仰生命能够成熟，让我们可以将这样的生命努力的讲给我们的下一代，让每一个人都愿意在上帝在耶稣基督里面的招来给我的得奖当中竭力的追求。就说我完全在我路，你话你点点嘛都，我啥点点嘛都不会的，点点都嘛开不生生点嘛都，那关于刚刚拿出来写一部什么实话，从速度你那么多那，第数那点个，面马里面就是十几年，而十几年嘛那把怎么老顺多，那么等于我给你个么什么，把司令么什么，把这个么什么。前六么怎么，那啥么怎么，把高我么怎么等顺，爱玩，上land da mereka suara ke suhu, manu cacadah yang lain. Manu patut tamu suhu kisnai masing-masing. Ayah ibu, apa pun sudah macam ibu dia tu lagi tu lah. Ulah kisah mereka, ulah kalau dia tu nama tu sesuai dengan bisu来努力，我们先祷告。我们的天上的父神，我们要献上感谢。每当我们的年岁加增，都是上帝的恩典。所以今天是我们的松年主日，也是在纪念松年团契这些我们的长辈们，他们的一生在你的面前尽虔的生命。也愿意扶持他们，用着不同的方式帮助他们身体的、心理的、灵命的需要。但是更重要的，今天上帝在提醒我们的是，我们不只要敬老尊贤，我们更要记起我们的责任。那个责任就是把敬虔的生命传递给下一代。这种传递的工作不是用嘴巴说的，而是用生命，而是用行动来去表明的。这不容易，我们的上帝又是软弱的，但是我们愿意竭力的追求。那上帝呼召我们在这个家庭，就在这个角色，我在这个教会，成为上帝的器皿。上帝使用我们，使我们无归满意，也能够使周遭的人得帮助。愿上帝与我们同在，成为我们的帮助。祷告，感谢，奉靠主耶稣的名求，阿门。阿门。Marwatan tua nak bawa dan tua hai mua sumas. Senai mana tua dan 10个大家Senayan，我们要回应我们领受上帝的圣言。在台湾圣诗314首，马西阿亚比萨卡玛雅向前走。Maya, Maya, Maya,
sunwa hari ijoi tua ina puru masing-masing tua jonghui jong nian pu ijoi dia maju 5 kali bisa saya dia maju mereka di tua sing-singan jadi dia maju tua macam tahu saya tahu有事maka nuri-nuri mereka wanita ke mereka semasa dari tua makanan tuisyong atau maka bersia ini mabiri matuma Auza macam Musa kita, tadi ngaji madu tua menawan suruku, itu tua mana nama kita yang sing-singan, itu song nian大学，这个弟弟呢55岁以上，欢迎大家去读中年大学。macam turun, tadi ngaji tua bisa dia tua kena sama-sama baru mengajian, nama kena dapat kapal laut, ayah saya nak masing-masing kata Taiwan Tonghui, kata tinggi. 这里第53大家听听妈妈警察嘛国民长老那个单单呀老布上个我们嘛是那样Niasu karbawa niya smas amanana mati kuay kasawan mabanana populasi talawna markaso inatiyan sa osaw uli susungan kuwa susungan ulay kasawan kandi kuwa su inatiyan kasawan sakay cuy sama malabang naramats amartana masalu tanusun na mapea papulat wa pitsul wa sawan wa kisamulan yang madu wa kini kasawanan sakay itu masa su kilibak masa su kisnai masa su barisakdan saka su papubarungan wa sika pakai na kipaling talusunan yang semas saka masih masa itu mati-mati ya sesengan hanya kina sengkelan Arti mali yang ginagaw, lako itsua niya ginagaw niya sini papulat pagago tanusul. Saka itsuya sama masyarakat turi makisnay ay itsua uri niya si pagago tanusunan niya asmas. Marka kultika na pagagaw na sutinawalitan to sutisnay. Udah patamirazek akin na sangkilan. Audan na pata sudibar ka kinasasaran saka udan na maket tapu pitsul akiskol zemur sama para kanusun
kita makaya pagogo tua pinakaijuan yang maju asu pagogo ni asmas ayak na kiong sakay suri kita balitak na pagogo to ni king udah su ginogo sa su tabali kita su kisne ni asmas ayak na kiong marwa kita semua dan yang kita Yesus Kristus amin amin. Pasmao, tại chùa ta xin xin anh chùa ta kinh ngạc chúng ta đồng anh chủ lý ông viên cảm họ đến sân máu có gì đúng không? Sao chị因为大众投票网上你说过都没有人答。no， 来报告，我再补充了报告。我先还没有现在点还来反馈一下，中秋节快乐！我们老年人不快乐，为什么？为什么？计划补充有啦。中秋节我们不快乐，什么原因？你们很不关心我们老人家。我们高血压、高血糖、高血脂、高脂肪，还有什么高？三高。不能吃月饼，胆固醇高；不能吃月饼，不能吃烤肉。高血压的不能吃柚子，不能吃柚子。那我们做什么？我们不快乐，给我们钱就好了，广告就好了。报告完毕。年前第一次。好，大家平安。要发出那的周报，请翻开我们的周报。好，母语的开始。安达厉害的噶，你丘安那巴达曼厉害，伊专曼的罗布鲁噶多马奇蒂。经济古主阿罗一代，卢萨布鲁噶多伊达瓦丹。上周清晨礼拜聚会人数31人，奉献金额1821元。在9点半阿那离开，草草曼阿罗布鲁噶杜里玛，顶顶斯巴达古祖噶杜里玛布鲁卢萨瓦丹。上周9点半聚会人数85人，奉献金额4052元。专那里海大阿达伊专曼呆呆达古鲁噶杜乌嫩草草经济里马古祖来代伊专古鲁噶杜德罗瓦旦。上周礼拜合计人数116人，奉献金额5873元。那巴达玛因努里盖萨苏算。曼达布鲁噶杜乌嫩草草，那基督盖曼斯巴达布鲁，尼丘嘎古西，因为没有回报人数跟金额，所以我们这周就没有写在上面。再来是阿瓦布鲁布鲁安，伊专曼达布鲁噶杜比杜，经济德罗古祖。星期六满希望经济乌嫩马一代尼丘满达布鲁噶杜比杜经济古祖比杜一代乌嫩马布鲁噶杜里马瓦旦。独处礼拜五家庭祭坛里的比本努拉旦草草一段。168人，巴祖纳经济，一段沐浴馆，一段曼达布鲁噶杜曼德鲁，卢萨乌劳斯巴达古祖，一段朱布努一起，曼的乌嫩的罗乌劳比段古祖里马一代。
伊转那感谢经济嘛比度有能嘛古主，伊转那当就比经济嘛希望18的古主林买的。api penulatan itwa tapulu katu ita kurang. 总数6个83000。好，那我就用中文说了，总共是83238元。等一下，林永斌长老补充翻译。好，再来，大巴出马大先生啊，阿个嘛是努条阿巴的努力手，努就家属哈星期七，礼拜三基督改，阿里主理的冯文明长老，阿里乌鲁嘎陈明辉长老，阿里达苏布因伊玛在多马热古。tak perlu katu sepak kayan kemasi tua rusak bulu katu rusak karan apa tetua telua bulu katu ita karan negara 门徒训练katu 诗歌教唱无力改定啊上述算临时长职会议定期会议九家处通感10月10日星期五，那甘露的家庭礼拜，屋里家庭祭坛等。阿达斯斯安努代比里阿里处，10月12日礼拜天，阿鲁古基哈的左金南主任牧师，阿库基哈格玛西拉苏拉鲁苏汉啊，国旗，奥利西盖的董文桥执事，奥利巴乌鲁港努6点半，叶玲杰执事，9点半胡雅云姐妹，奥利丁丁的曾丽萍执事，奥利巴斯马老的高春花执事，奥利格马楚短斯奈啊巴苏桑啊大大厉害，马出不青年团契，阿里巴高大斯奈一样是青年团契，阿里英控陈丽霞长老，乌里布哈纳是第3组，奥苏木布大西秀青年团契阿马出不。阿里西代雷金光长老董文桥执事，阿里奇妙段尼丘嘎古西一段第3组信息分享是雷俊秀，组员有高礼忠、陈威宇、陈美惠、林竹君以上老师。巴萨马在段嘎古当地奇妙段。巴达曼以努力改诺乌鲁鲁安的蔡金春执事，妇女团契主理事柯玉花长老，林记的瑟勒执事，巴萨马在多达萨苏布因阿凯诺斯马在生命记第16章19节，阿里嘎斯拉斯南尼要公正无私。不滥用职权，爸爸妈妈妈母玛雅本来一个人啊，多心里把不必处，爱出看暖斯马斯。努代维利阿达萨苏布因阿西巴达的布拉，一段路萨布鲁嘎杜阿鲁以赛亚斯巴达布鲁。努少尼努阿出阿迪厉害，乌里伊努力盖登阿西盖印。待会礼拜结束后有陪参会员祷告会。
如礼拜二晚上7点半，改记啊小会；如礼拜三如马家己督改记呀长职。如10月7号到10号，爱创台湾秋干有哩大陆水门宣教中心举办牧者预备讲道工作坊。如10月11号星期六，爱创台湾秋干青年事工部有哩大陆水门宣教中心举办社青查经营。再来如10月12号礼拜日，有哩第19啦格玛西阿岛拉鲁苏岸啊萨斯高兰。下周主日教会将举办1年1度的更生主日，届时屏东监狱更生团契牧师及志工将前来教会服侍。如10月19号，有哩是上西基等。如伊专那感动有哩伫行李伫巴斯马拉代牧师或长老。10月19日，教会将举行第5次圣餐特别礼拜，请陪餐会员预备心。另外，若有弟兄姐妹感动接受洗礼或坚信礼，请于10月12日前向牧师或长老报名。Dapat semalawai yang ada semoga dapat zulungai ya iluri mereka dapat na tipu parutan。继续为我们遭受病患的弟兄姐妹们代祷。以上报告如inika na malaruan aku sini basmala。以补充报告的林永斌长老，阿米。就是这，很合适。很稳，这个这个。啊，这啊，这边呢，我是该的还有王敏长老哈，那个董文成跟王敏长老对调，好，那是下个礼拜的诗会。到你们这打拉了，这么现在的打定金打什么了？你大家讲一下定金5500，不是6000哈。而且多打单纯的定金5300，不是4500。那个总数刚才报告了哈，那个本身的总数达到要不要是什么了？白米的杯子啊，林长老。白米的杯子。白米跟杯子好。这pada ya dari Nawaru, cuma si macam dari 尊称长老，是洪恩什么机构？OK，你那你陈林第马的话了这里，明德，李明德，sama-sama jadi juga pinang-pinang，你说嘛不然每一步都有。pinang-pinang好像一步3公斤，这个是第一个，往往把什么给尊称长老，好像把在上网话嘞，那古上门，上话，沙龙，第二个，那70周年的一转那卡古布，3少一点那卡古古米，卡古古米，我哋lapor atau nomor tapi dah pada lapor macam boleh kita ya，那个主日学教室后面，第一组、第二组、第三组、第四组、第5组、屏东组，lapor atas dasar roti，di mana kumicio。cuma kalau si pas malam ada sesian orang pandai atau ada kumpul。都说吧，跟那兄弟会被那民众啊带出来光，那关5年来，所以听不到传统文化。我们有健忘症啊，帮我一下，有传的，就是表示能力还可以，听力还可以啊。那没有传的话，我们还要提醒他们要提醒他们。cuma nanti akal兄弟会拿被刚才那个妈妈兄弟会，这个时候我们兄弟会，今天是今天主日，然后全班那里报告到那兄弟会的施工，你们在9街，
我来抓副会长，今嘛就把那青年施工部的部员，松年去年两回，松年施工部大家平安。平安。Tujuh ada kini bawa na iwa di buksi sini kasih kau tak soni napa nak royal di hutang lah. Awak tiada 我是现任的松林部的部员哦，回锅部员的呀，你知道不知道回锅？那个要请那个盐城指示来翻译。他说马里马也难念，那马新给我当部员，然后我当书记2年，然后我当副部长2年，然后我当部长2年，然后我顾问1年，那我当顾问的时候呢没有参与，那个时候我老婆病得很严重的时候，我是回锅部员，那个一个我打荷兰那么多久也是我们开会决定的叫那个去修改，叫给他做我中年事工委员会每一个中会的部长都是委员，我也当过委员因为我当过台湾中会中年事工部的部长龙妈妈在修改中年事工部，那给不生生生的说你跟他那个龙妈妈在修改中年会或者是中年团契，所以从总会到中会到教会都有这个我们保护路乱的给他多人我们中年的组织赌博嘛，女男的手呢，这个民气干的中年施工部纪念主日奉献带，现在你过长老的时候呢，是吧？工作，你看后面这有工作项目哪些，它的施工计划工作哪些，然后就你下一个把它列在你的那么回来，能不能可能对在手上，还说摆出了对不对？每一个教会的所有的奉献，你这个教会没有松联会，没有松联团契的组织也要奉献都是这样都要每一间教会都要奉献的也都让他朋友的修改，一旦松联施工部，教会努力呢，都会让他摆书摆习惯的，当然我呢也不让他们过来，说40%，为什么在你松联大学？说10%是顶顶的叫做宣教大楼呢，我们这个宣教大楼还有欠我们还继续努力你看我们松联会，我们松联团契，我们跟其他的教会不一样，我们是半年呢，我们给这个宣教中心大楼贡献多少？6000呢。上半年，我们6500，我们奉献了6500，还有一个下半年，我们要准备在12月的时候呢，奉献了6000块给这个宣教大楼。所以宣教大楼还是有欠我们还是要继续努力。30%是我们松联部用的，我们松联部呢，部员要开会，我们中会要办祷告会、联谊会、研习会。我们要参加呢总会的活动，这个30%呢用在我们自己的办公用，这样这个白数呢就是这样分配的。所以那个你们今天没有奉献到没有拿到这个奉献袋的，下个礼拜还可以奉献下个礼拜还可以奉献我们开会的结果10月28截止，所以。你不要讲说我青年会不管你们老人家的事情你有心你就奉献哪奉献在对不对？所以这个不是说只有我们老人家才要奉献所有我们只要你是北约教会的，你是信徒，不管你是主日学、青年会、妇女会、兄弟会、
青年会，统统都要奉献。所以我特别呢在这里呢，我的重点就在这个奉献带。那希望呢大家呢，能够呢就以你的小小的奉献呢来做大大的施光。阿们。大家平安。好，那个我不是代表兄弟施工部了哈，那我现在就简短的讲个法令的宣导哦，因为实在太严重了，我怕担心我们在座的弟兄姐妹可能也会违反这个道交条例的部分，因为最近这个检举达人很喜欢针对行人的部分的违规来做检举。那而且现在政府提倡行人优先的部分，然后在座的会骑车的、会开车的，麻烦只要你经过十字路口，只要有斑马线的部分，或者有看到停跟让，还有停止线的，一定要停下来，离行人3公尺，3公尺哦，3公尺。那因为现在很多都是检举这一块了，那罚的也比较严重，就是6000块，6000块之后还要去上课，交通讲习哈。那希望大家能够遵守这一块，因为最近非常流行来针对行人的部分，没有礼让行人的部分来检举，所以我们在座的注意一下这一点以上。好，balik-balik acara basmalah dan acara susu. Titina lupa titina bapailan. Susu mama citana petitu noya, maka pauli hata miten. Susu katanya makuda kita sedangnya inuri. Dari itu sini dulu nata kama suman nata malenga inuri. Nata itu bukan ya fungsi tao cao hui, ni kita công tao, 我们用主导文对我们今天的公导，我们全部群体起立。Yang berjumlah nama Tuhan Tuhan Nusantara pada cakerakan Siva cakerakan 第9页有哈，我们一起念，我们一起开始读，我们来念 Inuri， 在做sini dulu nata malela Inuri。Disun Naria Kamari dari bawah, Ulah nama Santara Pelaksana Sunnah. Ulah nama Rasul Simpalangan, ulah nama Pasusu Asu Dimalan, Kasar, Ayat Allah, Ayat dan dua Ahab, Ayat dan dua Ahab, dua suci, ulah sunnah namanya udah anak kecil, Maluaman tua su kita taudan. Aku masih patagi na niya day haya pada tu so. Wala masan niya pisor asukai. Baik kawan semas.
So na malintili di auto na sunod malaga so sa skaulan. So pinili ito kiskaul to sa isiukam. Iba ito so piu kay masili. Sa kaya mo daw sudah mas aso sa uwan na so piso. O si Pawai di amado. Aso sili wala lagi ataunan di amado. Bayan lagi pesan sesan di amado. Kira na dalam sunda si kamamua na markan so iu na majengan sumadan. Kaya kamat sa hindi mawadaw di aman. Pero kaya magal. Kiniwag mga taga-matsamas sa kaniwag. Masalin, matabangin ng Yesu Kristo. Akizam, paupitsor, imiyak, mga taga-paramatsan na baga kung matsamas, wala si makizam itanumon, may tutso pada paraw. Amen. Amen.在因为这个呀，弟弟来提醒呀，也欢迎慕道友，大家都一起来在这里祷告会。Masa-masa bapa netu ada tidak tutulan itu suama lama durada abu atau cuaci show memang show kan ina baus oh teman mana ada siku oh tetap dah ni dia tahu cakap masuk pasal拍拍手就好了，知道吗？betul atau一家的饭这个我们的家里人都没有看到你们做的很久，想念你们哦，欢迎你们来，有时候来我们这里哦，回娘家，有上帝赐福于你们，好，请坐。还有我们的亲爱的也是，好，感谢主，还是 ，Hello， 大的秘密的。哎，你弄那个旁边对吧？介绍一下啊。他叫谢浩宇，是万荣乡，西里村的村民。是不能转是泰鲁阁。泰鲁阁哦，我以为你们又要不容主。对啊，好，请坐。我是光复乡了。然后有工作，提摩拉斯马西里提摩的平山教会要募款，我们的募款，你不止跟他们聊，最少2000啊，这是任务许啊，好，啊，后面有手机架可以买Marathon tuan bukan nasi lima juta, mapita jauh